cukup ni. Tak cukup ambil lagi. Bersama-sama beri kambing makan. Bersama-sama jaga supaya sihat. Bersama-sama sayangi haiwan. Bersama-sama cergas dan kuat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Yeay, esok raya. Esok raya? Esok raya. Dah, jom makan. Okey. Pukul berapa ayah nak buat korban? Macam biasalah. Lepas solat raya. Buat korban? Tak tahu. Apa tu? Korban adalah salah satu ibadah. Korban ibadah mulia kerana Allah yang Esa. Korban ibadah mulia menyuci jiwa dan harta. Sembelih haiwan ternakan untuk dikongsi bersama. Sembelih haiwan ternakan bersedekah amalan kita. Korban yang gemuk dan sihat, pastikan yang cukup sifat. Korban yang berkaki 4, Unta, lembu, kerbau, kibas, kambing. Kambing? Takkan koko? Nak korban Lemmy ke? Orang tak tahu ke? ingat kan ayah dah cakap? Lemmy. Betul ke? Ya. Tak maulah sedih-sedih. Tak apa. Haiwan ni, kalau kita pilih dia untuk dikorbankan, dia suka tau. Dia happy. Allah kan jadikan haiwan ni untuk kita makan.